Okey, Assalamualaikum semua. Ini hari kita nak ride tengok motor sakit. Kita punya street glide. Aku punya street glide. Tu hari balik pada Penang dia jam. Dah hantar dengan dah naik towing, dah hantar pergi dekat Pomen dekat area Bangi. So dia check kemungkinan dia dah check lah kan, dia check dan alternator ataupun stator dia problem. So hari ni aku nak pergi tengok motor, keadaan motor tu macam mana. Let's go. Ada tempat duduk ni. Dah, tempat duduk. Jam. Okay. Yang dia punya ni, dia sepatutnya lah, dia memang kadang-kadang dia ketat, kadang-kadang dia longgar. Tapi sekarang ni dia ketat sangat tau. Tapi saya takut nanti kalau ada shaft dia makan. Tapi tak apa, saya kena buka dulu. Nanti dah buka baru kita boleh tengok dia punya shaft. Sebab shaft dia memang macam ni. Bahagian depan dia senang keluar. Alright. Belakang dia ketat. Cuma kalau shaft macam ni memang inilah keadaan motor sakit. Allahu Akbar. Dijangka dia punya stator dia problem. Stator dia, orang kata alternator dia lah. Dia tak recharge balik bateri street glide ni. Jadi bila kita bawa, bateri semakin menurun dan dia tak dapat nak recharge balik. So voltage dia semakin turun juga lah. So bila voltage turun, motor ni dia akan automatic dalam limp dia panggil safety mode lah, safety mode. Jadi throttle tak boleh nak respon lagi. So hari ni aku datang dekat GT Mart, dekat brother ni. Memang aku selalu hantar dekat dia ni. So kalau korang ada Harley juga, kira nak harga okey lah, harga boleh bincang kan. Lepas tu servis pun baik. Sebab dia tak akan tukar terus. Dia akan buat, dia check balik apa problem dia. Benda-benda yang boleh guna dia akan guna balik. Kalau benda yang rosak tu je dia akan tukar. So lepas tu bila dia buka macam ni, dia akan suggest lah kat kita apa benda kan. Contoh macam ada calar sikit ke, apa benda ke, dia akan saja kalau kena tukar, kalau boleh pakai. Alright. So kalau nak hantar pergi ke Jimat Bangi. Jimat Bangi kan? Jimat Bangi. Jimat Bangi. Jom bang, kita pergi tengok bateri kat depan pula. Jom. Jadi kat Jimat ni dia bukan repair je, dia ada juga jual Harley. Ni deretan Harley. Kita ada limited edition punya spek kat sini. Ni jarang kedai ada ni. Jom kita tengok bateri dia tengah recharge. So bateri kita dah charge semalaman. Tapi dia tak boleh penuh. Dah daripada 2 malam dah kita charge tapi tak boleh penuh. Okay. Kita bila kita check ni,
AGM flat. Sikit. 450 CCA dia. Okey. Bateri energy memang 100%. Okey. Tapi dia punya life ni 90%. Oh, okey. Dah 90% lah. Tapi isu dia kadang benda ni saya tak pasti. Kadang keadaan bateri, kadang-kadang keadaan benda ni dia tak apa-apa accurate. Yang 90% tu battery life Battery life. Condition battery life. Battery energy memang 100% dah sebab kita dah charge penuh. Sebab tu dia tak boleh penuh sebab apa ni? Battery life ni dia 90%. Dah 90% lah. Okey, dah drop 10%. Tapi CCA dia masih lagi alamak condition ni kan. Saya pun lupa nak tunjuk CCA. Kalau bateri besar ni untuk ahli 3 lebih Dia tak, untuk dia ikut pada bateri. Macam ahli dia pakai AGM. Dia pakai AGM. Untuk medal touring ni, untuk motorbike dia akan pakai 450 dia punya CCA. CCA. AGM flat plate. CCA dia kita set 450. Okey, CCA dia 430. 430. That's mean dia dah turun daripada dia dah turun daripada spec tu. Okey. Dia sepatutnya above 450. Tapi ni dia dah turun. Kita check bateri dia dulu. Kat sini banyak model baru Harley. Oh, tak apa. Ni mahal lagi. Tunggu dia dah murah sikit. Dah turun harga dah sekarang. 20% diskaun. Tag ni jangan percaya lah. Oh ya. Tag ni percaya. Ni pun jangan percaya, dia harga dah turun banyak. Oh ya ke? Tak buat label baru lagi. Okay. So diskaun Harley guys. Okay, jom sambung tengok motor. Okay, ada ni. Alright. Kita stop makan sekejap dekat Mak Kimbun. Jom. Dengan dia punya jantung pisang pula ya. Panas-panas ni kena pula air sirap Bandung. Okey, aku sekarang dekat Mak Kimbung, Bangi. Macam-macam juga makanan dekat sini. Macam-macam makanan dekat sini. Aku ambil ayam bakar dengan kerang bakar.
Jom lah kita makan. Apa dah ni. Okay, kita dah selesai makan. Apa lagi, tak ada nak buat apa dah. Jom kita pulang ke rumah. Let's go.